Oh, adakah itu Chupa Chups? Nate hanya ada 1, tetapi Maggie ada 10 Chupa Chups. Hebat! Berapa banyak yang Vivian ada? Wah, lihat itu. Ada 100 Chupa Chups di sini. Wah, dan bagaimana kamu akan makan semua Chupa Chups itu? Shirts benar-benar banyak daripada mereka. Saya boleh mengendalikannya. Tetapi kita mulakan dengan Nate. Dia hanya ada 1 Chupa Chups. Baiklah, mari kita mulakan. Wah, sedapnya. Saya suka. Tunggu, saya mahu lebih. Dan saya ada idea. Mari letakkan Chupa Chups di antara 2 bola seperti ini. Saya buat api. Apa? Tidak. Ia terbakar. Tolong saya. Oh, tidak. Saya membuatnya lebih teruk. Gadis-gadis, tolong saya. Ini dia. Terima kasih, Vivian. Itu jauh lebih baik. Oh, jangan menakutin kami seperti itu lagi. Tolong. Baiklah, sekarang giliran saya. Mari cuba cara baru yang asli, cara Maggie. Hebat kan? Saya ada jari Chupa Chup dan ia lebih mudah untuk menjilatnya begitu. Sedap. Saya boleh cuba semua perisa. Hey Nate, apa yang awak buat? Berhenti. Ayo, saya tidak benarkan. Jauhkan diri. Baiklah, sementara mereka bergaduh, saya boleh cuba Chupa Chups saya. Ia sangat sedap dan saya ada banyak masa di hadapan. Wah, ia menakjubkan. Baiklah, saya ada idea hebat dengan Chupa Chups. Hei, apa yang kamu buat? Itu langsung tidak kelakar. Itu menyakitkan. Apa? Ups. Apa yang ada di kepala saya? Wah, saya ada kepala Chupa Chups. Hebat. Saya rasa... Betapa besarnya perubahan mendadak. Apakah untuk mencubanya? Oh, ia tidak semudah yang saya sangka. Ia dalam kalangan perempuan, ia milik saya. Jangan hanya berdiri di sini. Setiap daripada kita mempunyai hubba-bubba. Kimberly ada yang paling kecil. Ada idea nak mainkan gula-gula getah kecil saya sampai saiz gula-gula getah Perry. Sedikit lagi. Tolong saya. Mungkin. Kemudian kamu patut berhenti. Ups. Hei. Ia kembali. Dan ia kecil semula. Baiklah. Mari kita cuba yang ini. Saya pun boleh kembungkan belon. Betapa hebat. Mary, giliran kamu? Bagus. Jom cuba. Ia kelihatan sedap. Saya minta maaf, Kimberly. Saya tidak akan berkongsi dengan awak. Saya akan masukkan semuanya ke dalam mulut saya. Sungguh lazat. Idea yang bagus. Mari kita potong pita gula-gula getah Mary dan makan yang selebihnya semasa dia tidak melihat. Apa itu? Aduh, Kim. Kamu dah makan semuanya. Itu gula-gula getah saya. Saya minta maaf. Saya tahu apa yang perlu dia Elsa. Gelembung itu. Kamu tahu bagaimana mencuri. Hebat. Saya ada banyak gula-gula getah kerana saya dapat hubba-bubba yang paling besar. Hebat. Saya mau keluarkan semuanya. Apa? Selamat tinggal. Saya akan mengunyahnya untuk waktu yang sangat lama. Ya ampun, gula-gula getah ini cukup untuk saya selama setahun. Wah, Phoebe, kami tak dapat lihat kamu. Saya tak perlukan bantuan. Atau Anda akan dicuri oleh raksasa. Jauh lebih baik. Kami mempercayainya. Oh tidak, takis pedas. Saya sebenarnya gembira dengan pek kecil. Kenapa saya dapat bahagian kecil? Saya dapat bahagian yang biasa. Dan Saya ada yang paling besar. Bubums! Baiklah, awas pelukan dahulu, Sophie. Saya Pergi. tahu.
Sudah tahu itu. Mari kita coba. Tuangkan satu bag karamel ke atas lidah. Lihat bagaimana ia bersinar. Saya suka. Cuma saya tak ada banyak yang tinggal. Oh, idea itu. Saya akan tuang baki karamel ke dalam segelas air dan saya akan buat air limau. Hebat! Minuman keras sangat menarik. Saya patut mencubanya. Wah, kelihatan ajaib. Biar saya cuba. Baiklah, sedap. Miley, giliran awak sekarang. Oh, hebat. Mari teruskan dengan saya. Tuangkan karamel di atas lidah. Oh, dan ini adalah penghisap biji. Oh, ya. Betapa menarik. Saya benar-benar suka. Kecuali ia meletup dengan kuat di dalam mulut saya, kawan-kawan saya tak dapat menahannya. Oh, wow, Miley, hentikan. Tidak, tutup mata kamu. Sudah selesai. Semuanya baik-baik saja. Tetapi ada sedikit lagi di atas meja. Satu idea terlintas di fikiran saya. Saya akan buat bentuk hati. Oh, comel. Ia adalah idea yang hebat. Tapi Saya ada saya satu kan jari dan jom sentuh karamel ini. Tidak, hati saya akan terbakar. Oh, tidak. Soalan. Kamu bakarnya. Kenapa kamu buat begitu? Hei, Sophie, siapa dalam karamel saya? Jangan sentuh. Saya akan makan semuanya sendiri. Saya perlukan corong. Sekarang masukkan ke dalam mulut saya dan tuangkan karamel. Sudah tentu. Ini dia. Oh, ya. Tunggu. Apa yang sedang berlaku? Gadis-gadis, tolong saya. Wah, betapa cantiknya pertunjukan bunga api ini. Ya, memang betul. Quentin, awak memang kelakar. Lihat awak. Sila suka. Wow, Kate ada 100 keping tembikai, Quentin ada 10 keping tembikai, tetapi Sophie hanya ada 1 keping. Dia nampak sedih. Jadi mari kita mulakan dengan Sophie. Tembikai ini manis tetapi banyak biji. Sangat sedap. Kawan-kawan, saya sudah selesai. Bagaimana dengan senyuman saya? Ia sangat lucu. Sekarang giliran Quentin. Ya, hebat. Saya suka tembikai. Saya ada 10 keping. Would you like for dog, Sophie? You found amazing. When and I boleh makan tembikai tak berhenti. Sebenarnya Oik boleh makan dan minum tembikai. Oh, ya, itu sangat sedap. Kamu tahu apa? Saya ada idea. Saya akan buat pizza tembikai. Ia cemerlang. Biar saya satukan kepingan, tambah Oreo di atas. Sekarang kita akan letakkan beberapa nuts dan tuangkan semuanya dengan sirap coklat. Ya, ia sudah kelihatan seperti pizza. Hebat! Begitu terang. Sedapnya, Quentin. Pergi dari sini, perempuan. Ini hanya milik saya. Biar saya cuba. Ya, ini sangat lezat. Idea yang hebat yang saya dapat. Saya suka. Kereta api cucu pergi ke bandar Quentin. Oh, ya. Sedap. Sedasik, sorry. Waktu berjus dan manis pada masa yang sama. Baiklah. Buat saya selesai, Kate. Untuk semua sekarang. Hurai. I bersama tim depan. Jump. Halapan. Aku tak bakal kena satu keping. Ayo pada sana coba sekarang. Ayo ada 100 keping tembikai. Ay, waris yung lahat. Which even sejuzi hada mamai. Sabi ada mesyo. Saya masih mengantar banyak. Dan tembikai ini tidak berkurang banyak. Baiklah, saya perlu memikirkan sesuatu. Betul, saya akan membuat jus tembikai. Baiklah, mari kita masukkan semua kepingan tembikai ke dalam pengisar. Dan sekarang saya akan campurkan semuanya dengan baik. Oh ya. Fire. Seiring sit ayo bet sebuah nyewek deras kelas, bisnis ini diteruskan dengan kepingan tembikai yang lain. Tahu kawan-kawan, ina idea yang hebat. Saya perlu membuat tembikai segar daripada keseluruhan kepingan. Thank you all semua, man. Ibu dengan berbahasa yang lama, tetapi saya agak menyukainya. Ia sangat menyeronokkan.
Baiklah, lagi bersiapa keping yang terakhir dan gelas saya penuh. Hebat. Sekarang saya hanya perlukan straw untuk membantu saya minum semuanya. Sangat sedap. Ya? Anjir sangatlah sedih, saya sangat kenyang. Oh, kawan-kawan, saya rasa saya akan sakit. Semua biji keluar. Wah, hujan biji. Pegang payung. Saya deringan mamai. Time is about to turn day kepada sebuah dengan hidangan kecil, sederhana dan besar. Sekarang kita akan tahu siapa dapat apa. Wow, mesin gula-gula getah. Oh, dan awak dapat dalam bungkusan yang begitu menarik. Saya bernasib baik. Apa ini? Nampaknya giliran saya untuk bahagia sekarang. 300. Oh, betapa besarnya. Tuhan, Emily, giliran awak. Ya, betul. Giliran saya. Ais, Mia, ada berapa banyaknya gula-gula getah di sini? Wendy, kau kurang bernasib baik. Tetapi jangan risau, kamu boleh kunyah mereka dahulu. Ya, hebat. Sekurang-kurangnya ada berita baik. Baiklah, mari buka. Oh, saya rasa jari saya tersekat. Oh, tidak. Tolong, saya tak tahu nak buat apa. Biar saya Tarik bantu jari Anda. awak. Cepatlah. Oh, tak jadi. Jari di dalam. Bagaimanapun. Apa hal? Ia buruk. Oh, tidak. Adakah ia benar-benar berdaya? Apa awak fikir saya akan memotong jari awak? Nah, ambillah. Awat. Kita terperangkap lagi. Oh, tidak. Tak mengapa. Saya okey, Sam. Terima kasih. Mari kita cuba. Sangat sedap. Oh, saya nak cuba setiap warna. Dan sudah tentu meniup buih. Oh, menarik. Baiklah, saya harap jari Anda tidak tersangkut lagi. Baiklah, tiba masanya untuk saya mencuba gula-gula getah saya. Dan itama seberang for sauce, shla. Tria receive its internet mamin. Baiklah, Yus. Saya pada shilling untuk dapatkan makanan ringan. Saya selalu bawa dompet saya. Mari kita lihat. Terima kasih, kawan. Diksaku gitu katanya. Ini juga jari saya. Gula-gula getah hijau itu betul-betul apa yang saya mau coba. Oh ya. Sangat sedap. Dan lihat bola-bola ini. Baiklah. Berganda. Mari kita teruskan. Apa? Adakah saya benar-benar hanya mempunyai satu shilling? Zat, payung taruh salah bakasat kering. saya Terima rasa saya kasih ada banyak. You're true glass benar ya Solgar kenal lihat. Yang itu. Woi, kalau masih aku buat shilling daripadanya. Baiklah, mari kita lihat. Mari kita letakkan. Ya, sekarang makan. Tidak, ia tidak berfungsi. Baiklah, mari cuba lagi pada masa lain. Udah curai saja untuk sedikit Selamat ekstrim tinggal. lagi. Ay, wait, jadi gergaji curai saya belum guna tukol. Meow. Terus tuh, akhirnya saya dapat merasai betul-betul perisa yang saya mahu. Oh, dan kembungkan banyak belon lagi. Ya, dan itu memang sekali kaedahnya masih berbarik. Sebenarnya cuma hanya perlu memberikan tabung. Tunggu, kenapa tidak boleh pecahkan? Ayo. Tunggu. Ia benar-benar Getah suatu pretty rehat high for her apabila pemart penutup and dari semua bahagian shilling itu bawah. Sana Nema? Oh, ya. Pergi sebelah itu. Tapi masih saya minta bantuannya. Sekarang saya boleh makan gula-gula getah sebanyak yang saya mahu. Dan saya mahu banyak. Mari kita boleh dengar daun berada kuning itu ingat serap. Mari teruskan. Oh, wah. Ia kelihatan sangat hebat.
Oh, saya mempunyai cukup uang untuk mendapatkan semuanya. Sekarang saya sekurang-kurangnya 10,000 round against Neo. Biasanya disinikan rumah semuanya sekaligus dan mengembangkan balon gergasi. Oh, lihat itu. Saya sudah bersedia. Mungkin awak tak perlu? Ia terlalu tidak kemas. Dapatkannya. Tidak. Oh, itu Nutella yang sangat kecil. Tunggu sebentar. Nampaknya balang ini dibuat daripada coklat. Oh, ya, menarik. Apa? Ya, saya ada balang Nutella yang besar. Saya mahu mencubanya tidak lama lagi. Saya tidak pernah melihat objek coklat sebelum ini. Ia sangat menarik, tetapi lihat itu. Ya, baknya sangat sedap. Hanya ada balang besar di sini. Seru je. Mari kita cuba. Sangat sedap. Kenapa tak? Saya sangat hebat. Ia tak kenal saya bila Steve bernasib baik kali ini. Tapi ia tetap sedap. Saya akan makan. Oh ya, ia sangat menarik. Saya suka. Ia seperti kek. Ia hebat dan sangat sedap. Oh ya, siapa seterusnya? Saya akan menjadi. Tidak. Jangan sentuh, Ethan. Sekarang giliran saya. Ya. Saya mahu coba penutup ini. Sedapnya. Saya tak percaya saya sedang makan penutup balang Nutella. Oh, hebat. Sekarang mari kita coba seluruh balang. Oh, ya. Untuk permulaan, saya akan buat ini. Dan lihat kek pelangi di dalamnya. Hebat. Ya. Hebat. Ia sangat sedap. Hebat. Saya mau makan semuanya segera. Sangat sedap. Betapa sedapnya Sandy dapat. Baiklah, saya tak tahan lagi. Tetapi kita perlu tunggu sehingga Sandy makan semuanya. Ayuh, lebih cepat. Baiklah, tinggal sedikit sahaja jari saya. Betapa sedapnya. Wah. Oh, iya. It's inferior dan isi ports of red. Ada warna koprongesin. Oh, iya. And you are free. Baiklah, aku scary saya gemak seriusin selagi. Oh, iya. And Lewis Stroll. Luar biasa. Ya. Ethan, kamu tak kisah kan? For Sandy. Kek ini hanya untuk saya. Teruskan. Oke, sudah pada pendengar si Bella Likis. Dengan lapisan terakhir. Ya. Ini adalah balang yang sangat besar dan saya masih belum selesai. Ethan, Iwa kemana kau akan muatkan begitu banyak ke dalam kamu? Oh, ia terlalu banyak. Oh ya, betul. Tapi saya akan makan dari dalam sekarang. Ia sangat sedap. Betulkah, Ethan? Kamu sudah penuh dengan manisan? Oh, tidak. Lihat itu. Kamu jatuh. Aduh, kawan-kawan. Saya betul-betul rasa gula di kepala saya. Tapi saya tak kisah. Kami terus makan kek yang luar biasa dan lazat ini. Pasti hari terbaik dalam hidup saya. Saya beri benda, Ofi.